7 laluan lepasan SPM yang paling cepat untuk ke program degree. Okey guys, untuk pengetahuan korang, bagi lepasan SPM yang nak masuk ke program degree, dalam permohonan UPU online, korang tak boleh terus untuk pergi ke program degree kecuali ada satu kursus saja, iaitu kursus Sarjana Muda Pembinaan UiTM. So yang itu lepasan SPM, korang boleh terus ke degree. Tetapi selain daripada itu, korang kena melalui satu jambatan. Sama ada korang melalui jambatan-jambatan inilah. Kita tengoklah yang mana yang paling cepat. So ada 7 yang paling cepat untuk ke program degree. Yang pertama, kita tak dapat nafikan paling cepat untuk ke program degree adalah program asasi. Untuk ke program asasi ni, dia terbahagi kepada 2, iaitu asasi terbuka dan juga asasi tertutup. Asasi terbuka ni maksudnya lepas habis asasi itu korang boleh pergi ke universiti lain, tetapi asasi tertutup korang kena sambung di universiti tersebut juga, degree tersebut. Asasi ni biasanya ambil masa setahun saja, kemudian campur 3 atau 4 tahun degree di universiti, sama ada di universiti yang sama. Kalau tertutup, kalau terbuka pula boleh pilih di universiti yang lain. Ini yang paling cepat dan dipanggil sebagai program feeder. Feeder ni maksudnya kalau macam dalam tim bola, dia adalah pemain muda lah. Maksudnya akan diserap terus ke universiti tersebut. Yang kedua, IPG. So, IPG ni adalah mereka yang nak jadi cikgu. Jadi program persediaan dia adalah setahun saja, kemudian campur 4 tahun, lepas tu korang sambung degree lah 4 tahun tu. Jadi ini juga adalah laluan yang paling cepat. Yang ketiga adalah program Tamhidi. Program Tamhidi ini adalah program asasi sebenarnya, tetapi dipanggil sebagai Tamhidi yang hanya ditawarkan di USIM sahaja. Terdapat 4 program Tamhidi yang korang boleh mohon, tetapi biasanya untuk pelajar lepasan sekolah menengah kebangsaan agama, ataupun kalau korang ambil KAA, senang cerita korang ada bahasa Arab, baru korang boleh mohon. So yang pertama dia ada Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Yang kedua, Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains. Yang ketiga, Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Dan yang keempat, Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. Yang keempat, program matrikulasi. Ini seperti mana orang tahu, matrikulasi sangat popular dengan program sainsnya setahun, perakaunan dan juga ACCA. Perakaunan ACCA setahun. Tetapi untuk yang perakaunan sains ini, sekiranya kamu dapat A dan B, kamu dapat setahun lah. Tetapi kalau kamu dapat fizik biokimia itu korang dapat CD, biasanya korang akan dapat 2 tahun. Jadi bergantunglah pada keputusan korang. Yang kelima, program STAM. Program STAM adalah program yang sangat-sangat cepat. Korang hanya memerlukan masa setahun saja. Selepas itu korang boleh ke universiti dalam negara ataupun ke program-program universiti di luar negara. Program STAM ini biasanya akan diambil oleh pelajar-pelajar sekolah agama yang mana mereka ambil subjek-subjek diniyah. Tapi kalau tak ambil diniyah, tak bolehlah ambil STAM. Jadi ini juga merupakan jalan yang paling cepat untuk ke program degree. Yang keenam, Asasi TVET. So, Asasi TVET ni bermula pada tahun lepas, yang mana korang boleh pergi ke 5 politeknik premier ini, yang seperti mana cikgu berikan ini, kemudian korang boleh sambung 3 atau 4 tahun di universiti-universiti MTUN. Dan kelebihan Asasi TVET ni biasanya dia akan ambil bidang-bidang engineering dan juga teknologi. Kelebihan yang paling utama adalah syarat dia taklah sesusah asasi-asasi universiti awam yang lain. Syarat-syarat dia jauh lebih mudah lagi. Yang ketujuh dan yang terakhir, ramai orang tak suka laluan ini, tetapi laluan ini banyak keistimewaan, iaitu tingkatan 6 ataupun kita panggil sebagai STPM. STPM hanya mengambil masa setahun setengah saja. Selepas itu korang boleh sambung 3 atau 4 tahun ke program-program degree. Jadi adakah korang dapat sesuatu? Sila komen, korang akan pilih program yang mana selepas habis SPM ni.